الحمد لله القائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allahumma inna nas'aluka an tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga, para imam, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah menyampaikan kita pada malam yang ke-27 Ramadan, di antara malam-malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang berhajatkan kepada bertemunya dengan salah satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Al-Qadar. Kerana di antara yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa malam Al-Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan. Sebagaimana hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau radhiyallahu an pernah bersumpah dan berkata, "Wa wallahi inni la a'lama ayu lailatin hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatun sabihati 27." Demi Allah, aku tahu bila malam itu, iaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkannya, iaitu malam ke-27, iaitu malam ke-27 Ramadan. Malam ini, ya, jika ditakdirkan malam ini adalah malam Al-Qadar, maka sungguh ia merupakan keistimewaan yang berganda, di mana bergabungnya keutamaan malam Al-Qadar dan keutamaan malam dan juga hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini merupakan hari Jumaat yang terakhir, ya, bagi bulan Ramadan ini. Bertembungnya dua ini, maka sungguh ia menatijahkan keistimewaan yang luar biasa daripada kebiasaan. Adapun tentang keistimewaan Lailatul Qadar telah saya jelaskan sebelum ini, iaitu terdapat 11 keistimewaan Lailatul Qadar. Dan untuk tazkirah ini, tajuknya pula adalah berkaitan dengan 11 keistimewaan malam Jumaat dan hari Jumaat. Apabila 11 ini bertemu dengan 11, maka jumlahnya melimpah ruah. Apakah keistimewaan hari Jumaat bagi umat Islam? Ya, ada 11 kurang-kurangnya. Yang pertama, ia adalah hari yang paling istimewa. Saya sebutkan dulu, kemudian saya akan jelaskan secara ringkas. Yang kedua, berlakunya beberapa peristiwa besar. Yang ketiga, merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam. Yang keempat, hari memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Yang kelima, hari membaca dan mentadaburi surah Al-Kahfi. Yang keenam, mustajabnya doa. Yang ketujuh, dosa-dosa diampuni. Yang kelapan, kaum lelaki berhimpun untuk menaikkan khutbah dan mendirikan solat Jumaat. Yang kesembilan, hari diisytiharkan bahawa telah sempurnanya agama ini. Dan Islam ini dimutamatkan sebagai agama yang wajib dianuti oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Ke-10, hari yang disebut sebagai Asy-Syahid. Dan yang ke-11 yang terakhir, hari Jumaat, mengingatkan kita pasar Jumaat di syurga. Baik, sekarang secara ringkas penjelasannya. Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "La tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil Jumu'ah." Tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama dari hari Jumaat. Kemudian yang kedua, berlakunya beberapa peristiwa besar. Sebagaimana hadis yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi adkhilul jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumu'ah." Hari yang terbaik saat terbitnya matahari adalah hari Jumaat.
Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam alaihissalam, hari ketika mana Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga, dan hari ketika Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumaat. Jadi ada 4 perkara besar yang berlaku pada hari Jumaat. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari syurga ke bumi, dan hari terjadinya kiamat. Yang ketiga, merupakan hari raya mingguan umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam, hari apakah ini? Jibril alaihissalam pun menjawab, hazihil jum'atu ja'ahalallahu 'idan laka wa li ummatik. Hari ini adalah hari Jumaat yang telah Allah jadikan sebagai Id, iaitu hari raya bagimu dan umatmu. Dalam Islam hanya ada 3 hari raya. Ada 3 hari perayaan. Ada 3 hari yang hendaknya disambut. Hari Jumaat, Idul Fitri, Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan yang banyak dimunculkan di zaman kita dari dulu sampai sekarang, itu bukan hari raya yang disyariatkan. Itu adalah hari raya yang diwujudkan oleh manusia berdasarkan akal dan hawa nafsu, tidak berdasarkan wahyu. Kerana kita tidak disibukkan dengan pelbagai bentuk-bentuk hari raya yang diada-adakan, sambutan hari itu, hari ini dan pelbagai lagi. Kerana agama kita telah menjelaskan, kerana ia berkaitan dengan ibadah. Yang keempat, hari memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Ini semuanya kita ketahui, tak perlu huraian. Yang kelima, hari membaca dan mentadaburi surah Al-Kahfi. Ini juga diketahui. Cuma ada perkara yang barangkali banyak kita terlepas pandang. Apa dia? Contoh. Diterangkan oleh Nabi SAW daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya akan tanya soalan selepas ini. Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dalam riwayat lain disebut 10 ayat yang terakhir, maka ia akan terlindungi dari dajjal. Tuan-tuan, apa relevannya dengan dajjal ni dengan surah Al-Kahfi? Daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 tak ada pun pengkisahan tentang dajjal. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca ayat ini? Dan barang siapa yang membacanya, maka dia akan selamat daripada fitnah dajjal. Pernah fikir tak? Boleh bagi jawapan tak? Kenapa kita kena baca surah ni? Dikatakan sebagai benteng di antara benteng yang terkukuh untuk menyelamatkan daripada fitnah dajjal. Dajjal yang hakiki satu. Sebelum dajjal tu datang lagi dajjal-dajjal sebelum dia. Ya, dajjalun kazzabun. Dalam hadis disebut akan datang pengaku-pengaku menjadi rasul. Ada 30 orang. Dalam hadis yang lain disebut akan datang iaitu para du'at abwabu jahannam. Para penceramah, pendakwah yang mengajak manusia ke neraka. Bukan dia sebuah maksiat, tapi dia mengajar agama. Bukan seperti mana agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ni pun disebut dajjalun kazzabun. Kenapa surah Al-Kahfi itu dibaca? Sebab itu, apabila kita membaca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, di mukadimah itu introduction, then followed by 4 example, real story. Bukan fiction, real. Daripada setiap 4 tu ada kaitan dengan bagaimana nak menghadapi dajjal. Saya dah bagi jawapan secara ringkas. Tugas tuan-tuan adalah buka surah Al-Kahfi, baca, faham dan tadaburi. Ya, kemudian saya selalu sebut setiap ayat Al-Quran ini dia pasti ada action plan. Each of ayat Quran itu. Ya, apa action plan dia? Kita sendiri yang akan diberikan kurnia oleh Allah bila kita berfikir. Baik. Yang keenam, mustajabnya doa pada hari Jumaat. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, di hari Jumaat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim berdiri melaksanakan solat, kemudian dia memanjatkan satu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Yang ketujuh, dosa-dosa diampuni. Bagaimana? Begitu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratan liman bainahun malam tu'shal kabair. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat. Berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Jadi tuan-tuan, syarat nak diampunkan seluruh dosa-dosa kecil, tak terjatuh dalam dosa besar, baru boleh diampuni. Baik, yang ke-8,
Iaitu kaum lelaki berhimpun untuk mendengar khutbah dan mendirikan solat Jumaat. Ya. Bagaimana SOP-nya? Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, para ulama menyebutkan sifat mandi itu seperti sifat mandi wajib. SOP-nya. Ya. Lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya dikira seperti puasa dan solat setahun. Hari ini perkara ni banyak tak diikuti. Ya, datang solat dah lah lambat. Kalau datang awal main handphone. Ya, macam-macam tengok YouTube waktu tu, tengok cerita. Sementara nak tunggu khatib naik di atas mimbar. Sambil berbalas-balas WhatsApp. Khatib sedang berkhutbah pun masih lagi. Ya, padahal istimewa Allah pilih orang lelaki. Ini nak tunjuk betapa besarnya kewajipan seorang lelaki. Dalam slot yang terhad itulah dia diperingatkan agar bertakwa kepada Allah. Balik nanti ingatkan pada ahli keluarga agar bertakwa kepada Allah. Supaya selamat ahli keluarga di negeri akhirat. Tapi banyak lena, hidup. Ajaib sangat menakjubkan. Tak sepatutnya di dalam tempat di mana diperingatkan qala Allah wa qala Rasul kita lena. Ini adalah orang yang sangat binasa. Yang kesembilan, Nabi dah. Ada dua lagi extra time. Ya. Hari diisytiharkan bahawa telah sempurna agama Islam dan muktamad sebagai agama seluruh umat manusia. Ya, sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan Hajjatul Wada yang pertama dan terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Dan Nabi SAW wafat 3 bulan sesudah itu pada tahun ke-11, iaitu bulan Rabiul Awal. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah seorang Yahudi berkata kepadanya, ya, sesungguhnya ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang jika ayat itu turun kepada kami, kata Yahudi itu, pasti kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya besar kami. Lalu Yahudi itu membaca ayat tersebut. Yahudi pun hafal ayat. Bayang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yahudi hafal baca. Depan tu bagi kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Ajaib. Kita tak hafal-hafal. Ya. Dan tak berusaha pun nak menghafalnya. Yahudi itu berusaha untuk menghafal. Lalu ketika Yahudi itu membacanya, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu berkata, ayat ini aku sangat tahu tentangnya. Ayat ini dia turun pada hari Jumaat di Padang Arafah. Ketika Nabi SAW berada di situ dalam salah satu daripada terminal perjalanan haji. Ya. Lalu Umar menjelaskan, inilah ayat yang agung, yaitu yang menjelaskan tentang agama kita ini telah di-approve oleh Allah. Tu. Ya, satu-satunya agama yang benar. Dalam Al-Quran kita akan temui banyak ayat. Inna ad-dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min, dan sebagainya. Baik. Jadi inilah dia istimewanya. Ayat turun menjelaskan dan ayat untuk membatalkan, mengancam sesiapa sahaja yang berani mengataskan nama agama dengan mendatangkan pelbagai ajaran-ajaran baru. Sekecil apapun dilarang. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika ditanya oleh kafir musyrikin, Nabi kamu mengajar tentang urusan agama ini sehingga ke masuk bilik mandi, masuk tandas? Bala, na'am, ya bahkan. Istimewanya agama kita tuan-tuan. Mana ada agama di muka bumi ini yang mengajar very fine, minute and very details, right from beginning until end. Masuk tidur sampai kembali ke tempat tidur. Keluar rumah ada SOP. Masuk masjid ada SOP. Dalam musafir pergi balik ada SOP. Mana yang tidak ada SOP? Menguap pun ada SOP. Bersin pun ada SOP. Very complete. Ya, sunnah operating practices or procedures complete. Ya, sampai kepada yang wajib tentulah. Itulah agama kita. Indahnya agama, jadi beruntung menjadi seorang muslim. Yang terakhir, yang ke-10, hari yang disebut sebagai Asy-Syahid, hari Jumaat. Mana dalil dia? Yaitu surah Al-Buruj tu. Ayat 3, wa syahidin wa mashhud. Para ulama menafsirkan ayat ini yaitu dengan hari Jumaat. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan asy-syahid dalam ayat ini adalah hari Jumaat, sedangkan al-mashhud adalah hari Nahar, yaitu Idul Adha, yang terakhir, yang ke-11. Istimewa hari Jumaat.
Iaitu pasar Jumaat di syurga. Hari bertemunya kaum lelaki sesama mereka. Perempuan tak pergi pasar di syurga. Yang pergi lelaki. Pasar ini sangat istimewa, sangat unik. Jauh berbeza dengan pasar di dunia. Kalau pasar di dunia, kita pergi dengan pakaian cantik, harum wanginya, balik daripada pasar burung, ya apa jadi? Kena tanggalkan baju. Betul kan? Bau semacam. Tapi ini pasar syurga, saya selesaikan dengan hadis Nabi SAW menjelaskan panorama yang sangat indah syurga ini. Sungguh di syurga ada pasar, ya, lasuqa. Ada pasar yang didatangi penghuni syurga setiap hari Jumaat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah dan tampan. Keluar rumah, pergi pasar, kena angin pasar, balik semula makin handsome. Tiap-tiap hari Jumaat pergi. Tak tahu macam mana kita bertambah handsome. Betul kan? Infinity itu time kat situ. Tak dapat digambarkan. Mereka pulang kepada isteri-isteri mereka. Isteri, banyak jamak. Isteri-isteri. Mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Balik tu bertambah handsome. Kita kalau balik pasar, bertambah handsome ke apa? Penat, letih, lesu. Betul kan? Sawa pelah muka. Nak marah ada. Tapi ini tidak. Mereka pula berkata, tadi suami tu yang balik, berkata pula pada isteri yang menyambut, kamu pun semakin bertambah indah dan cantik. Inilah tak boleh nak digambarkan. Imani saja. Tunggulah hari tersebut. Kesimpulan. Ya begitulah betapa istimewanya hari Jumaat. Dan ditakdirkan jika malam ini dia bertemu dengan malam Al-Qadar, maka kita akan meraih nikmat yang tak terhitung banyaknya. Maka berazamlah, bercita-cita dan bersungguh-sungguhlah untuk kita sama-sama meluangkan waktu yang lebih berbanding dengan hari-hari yang telah berlalu pada malam ini. Untuk kita bermunajat, mendekatkan diri pada Allah, beristighfar, berselawat pada Nabi SAW dan berdoa bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan semuanya itu dimustajabkan oleh Allah dan diterima sebagai salah satu amalan soleh dan kita meraih kebaikan yang tak terhitung, yaitu Lailatun khairun min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.